Bro, hari ni giliran Walaun pula kena. Asyik kutuk Walanon je. Walanon masuk Walanon. Aku beruk Wahabi Premium bro. Walaun pun aku kata. Jangan koyak macam Walanon dah lah weh. Baru ni adalah 2 ekor walaun kena buang bro. Terus join podcast. Dibuang sekejap bro. Bro, yang kursi banyak relax gila. Yang sikit ni pula bertekuk. Beria nak mampu. Ceritanya berebut kuasa bro. Masing-masing nak jadi bos. Tak tanya kita pun. Bro, sibuk gila berebut jawatan. Tapi yang berebut tu semua dah ketinggalan zaman kot. Bro, terus teranglah. Jenama Abah dengan Otai tu orang nampak pun dah auto skip weh. Ada yang drama kotor macam sinetron weh. Bro, Kau nak jadi ketua grup orang beriman kot. Serius lah bro, ni je pilihan. Yang nampak power sikit tak ada ke? Ni semua level sejarah weh. Bro, sembang nak lawan Walanon. Tapi tengok gaya ni, Walanon tidur pun tapau bersih, babe. Bro, muka sama asyik kalah je weh. Kalau repeat lagi, tu dah level bangang, bro. Weh bro, aku pun dah menyampah Walanon. Tapi tengok Walaun. Balik je lah bro, balik.